Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nazrin Kamal. Bersama saya pada hari ini adalah seorang insan yang hebat, disegani giant killer. Dan baru-baru ini banyak juga video-video viral beliau yang diterima oleh rakyat umum. Dan mari saya perkenalkan, tidak lain dan tidak bukan, Datuk Seri Syamsul Iskandar bin Muhammad Akin. Apa khabar Datuk Seri? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Nazrin. Ya, dah bersedia ke pemilihan pimpinan keadilan minggu ni sebagai calon nombor 2 Ketua Cabang Hang Tuah Jaya? Oi, terus pada soalan ni. Saya ambil kesempatan ni pertamanya, Nazrin, untuk ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin, mohon ampun salah dan silap. Terutamanya kepada keluarga besar keadilan di Melaka dan juga khususnya di cabang Hang Tuah Jaya. Dan seperti mana yang saya beritahu baru-baru ini dalam satu program sempena ulang tahun penubuhan kali ke-26 keadilan di Melaka, insya-Allah saya dan pasukan itu menawarkan diri untuk bertanding sekali lagi, menawarkan diri sekali lagi sebagai ketua keadilan bagi cabang Hang Tuah Jaya. Jadi calon nombor 2. Mudah-mudahan pengundi ataupun anggota parti lah yang saya percaya sangat matang untuk buat penilaian dapat berikan peluang sekali lagi kepada saya dan juga pasukan, insya-Allah. Baik. Datuk Seri amat terkenal dengan Melaka. Yang Melaka ni sahaja resonate you very well. Jadi soalan pertama saya, Datuk Seri, apa istimewanya Melaka ni untuk Datuk Sam? Mungkin boleh ceritakan sedikit sejarah keadilan Melaka? Ya, sejarah keadilan Melaka ini lebih kurang sama dengan sejarah penubuhan Parti Keadilan Rakyat itu sendiri. Mula-mula parti itu diberikan nama sebagai Parti Keadilan Nasional. Parti Keadilan Nasional. Kita asaskan pada 4 April tahun 1999. Kemudiannya pada 10 April 1999, Keadilan Melaka itu diasaskan. Saya masih ingat lagi waktu itu, saya bersama rakan-rakan, kita baru saja tamat belajar di Universiti Islam Antarabangsa dan saya sebagai seorang peguam telah pun menjadi seorang peguam ketika itu, baru beberapa bulan lah menjadi peguam. Kita melancarkan program peluncuran Parti Keadilan Nasional di Melaka itu di sebuah padang yang dinamakan sebagai Dataran Reformasi di Jasin. Dan sebab itulah keadilan itu dari segi sejarahnya wujud secara pertubuhan ataupun organisasinya itu di Parlimen Jasin. Dan ketua ketika itu adalah Datuk Wira Umar bin Jaafar, yang kemudiannya pada tahun 2018 kita beri penghormatan kepada beliau untuk menjadi speaker Dewan Undangan Negeri Melaka. Dan selepas itu parti berkembang. Dan saya alhamdulillah antara orang yang paling awal. Saya masih ingat lagi nombor saya waktu itu, nombor keanggotaan saya adalah M60000001. Soalan maknanya kira anggota nombor 1 lah, paling awal. Dan ketika itu saya baru saja berusia 25 tahun. Kita terlibat dalam parti di peringkat yang paling muda dan kemudiannya berkembanglah. Keadilan itu berkembang, keadilan Melaka juga berkembang. Kita bertanding dalam pilihan raya pada tahun 1999 tetapi tidak menangis perang kerusi. Pada tahun 2004 saya mulakan pengalaman pertama untuk bertanding di kawasan Parlimen Tangga Batu, pun tidak berjaya. Kepada tahun 2008 saya ketika itu sebagai ketua pemuda keadilan nasional di peringkat pusat. Parti mengarahkan saya bertanding di Dungun di Terengganu. Dan kemudiannya 2013 masuk balik menjadi calon waktu itu di Parlimen Bukit Katil. Dan saya waktu itu pada 2009 Ketua Umum Datuk Seri Anwar dan juga Presiden Parti Datuk Seri Dr. Wan Azizah memberikan tanggungjawab saya untuk memimpin keadilan Melaka pada tahun 2009. Ketika itu saya baru berusia 35 tahun untuk memimpin satu pertubuhan organisasi parti di negeri Melaka yang ketika itu semua orang tahu. Tidak mudah untuk bertapak di Melaka ni yang dahulu dipanggil sebagai negeri di mana UMNO paling kuat di dunia. Kubu kuat. Kubu kuat. Yalah, ketika itu kita masih berlawan kan.
Dan apa yang menarik ialah segi sejarahnya ialah selepas itu 2013, di situlah bermulanya saya dan kawan-kawan dan pasukan kita bekerja sebagai satu pasukan yang kuat dan akhirnya berjaya kita mengalahkan ketika itu calon daripada Barisan Nasional iaitu Datuk Seri Muhammad Ali Rustam yang sekarang menjadi Governor. 2018 sekali lagi saya diminta untuk berlawan. Kali ini ditukar nama, dialihkan sepadan sedikit dan ditukar menjadi Hang Tuah Jaya. Dan di situlah saya kemudiannya menang sekali lagi dan kemudiannya diberikan amanah untuk menjadi Timbalan Menteri Industri Utama. Dan kemudian parti berkembang dan akhirnya sehinggalah sekarang ini kita lihat sewaktu saya menjadi pengurus SIKAD dalam Melaka itu, saya tinggalkan keadilan ini dengan suatu keadaan yang mana kita berjaya menjadi sebahagian daripada kerajaan. Saya ingat saya ada 4 orang exco kerajaan negeri waktu itu dan juga seorang speaker dewan dan berbagai lagi jawatan-jawatan lain yang penting untuk keadaan Melaka berperanan waktu itu. Dan setelah itu, parti buat keputusan untuk menyerahkan kepimpinan ini kepada pasukan yang lain. Dan saya fikir dari segi sejarah, saya membina dan bersama-sama menyumbang ke arah pembinaan parti itu daripada kosong lah. Sehinggalah berjaya setakat ini. Dan sebab itulah bila ditanya kenapa Melaka, pada saya Melaka itu di mana segalanya bermula dan Melaka lah tempat di mana saya berkecimpung dan memulakan aktiviti saya sebagai anggota parti dan kemudian menjadi pimpinan. Dan tentulah Melaka itu menjadi sebuah tempat yang mana saya dan rakan-rakan yang lama dan yang baru ini ingin bersama-sama sekali lagi memberikan satu tawaran yang boleh memastikan keadilan Melaka itu terus relevan dan sentiasa mendapat tempat di hati rakyat. Baik. Jadi since Datuk Sam mention kekal relevan. Ya. So, dalam konteks itu, Tok Sam sendiri dah berkecimpung lama, 20 lebih tahun dalam keadilan sendiri dan telah bina keadilan ni daripada scratch sehingga ke 2018 di mana you masih memegang pengerusi keadilan Melaka. Dan ramai yang involve seperti mana yang Tok Sam mention 4 exco, speaker dan sebagainya involve dalam pentadbiran. Jadi you dah lakukan macam-macam di Melaka. So now you nak kembali kepada Melaka. Apa lagi? What's next? Apa yang Tok Sam nak lakukan lagi di Melaka? Apa kena dengan tema keadilan memimpin? Ya, betul Nazrin. Saya pada kali ini dengan pasukan saya, kita menawarkan diri untuk mengisi kepimpinan di cabang Hang Tuah Jaya itu bukan sekadar saya sebagai calon ketua cabang, Saudara Zamzizul sebagai timbalan ketua cabang, Saudara Lee sebagai anak ketua cabang, tetapi keseluruhan pasukan. Maksudnya ketua sampai ke AJK. Dan bukan sekadar itu, ketua-ketua sayap pun. Di sebelah sayap Angkatan Muda saya ada Saudara Yazid dan pasukan dia, Saudara Hafiz, Saudara Darren, ini pasukan di peringkat AMK. Kemudian di wanita saya ada Puan Eliza untuk ketua wanita bersama-sama dengan Madam Chin dan juga seorang lagi daripada pemimpin masyarakat India. Jadi agak seimbang kali ini dan semua jawatan kuasa. Maknanya masuk kali ini bukan sekadar masuk hanya Saudara Samsul je sebagai calon, tetapi the entire team. Dan di situ kita memanfaatkan penggunaan keadilan memimpin. Kenapa keadilan memimpin? Seperti mana yang Saudara Nazri nyatakan tadi. Bahawa selepas daripada 2018, berlaku perubahan di peringkat kepimpinan negeri. Dan kita tengok daripada 2018 sampailah pada hari ini, keadilan lebihnya pada ketika ini ialah kita telah pun diberi peluang dan amanah dan mandat oleh rakyat untuk memimpin negara. Di peringkat persekutuan, Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar itu sebagai Perdana Menteri. Maknanya di peringkat kerajaan persekutuan itu sendiri, parti yang memimpin menjadi parti yang dominan, parti yang teras itu adalah keadilan. Dan tentulah mesti ada limpahannya ke peringkat negeri-negeri. Kan? Di Melaka kita sedikit berbeza kerana yang memimpin kerajaan pada ketika ini adalah daripada Parti UMNO Barisan Nasional, Datuk Seri Rauf sebagai Ketua Menteri dan juga pengurusi UMNO, pengurusi Barisan Nasional. Dan sudah pastilah kita mesti memikirkan bagaimana untuk sama-sama mengisi kepimpinan ini. Sebab itu saya menggunakan keadilan memimpin. Jangan kita hanya sekadar menjadi penumpang. Kita mesti sama menjadi pemimpin kerana kita adalah berada dalam satu pasukan kerajaan perpaduan.
mestilah masing-masing mesti mainkan peranan masing-masing dalam mendepani dan berdepan dengan kehendak rakyat yang rencam sekarang ini. Dan sudah pastilah dalam hal ini, kenapa saya sebut keadaan memimpin, kerana pada ketika ini kita harus akui bahawa di Melaka ini kerusi untuk Dewan Undangan Negeri adu-adu kita kosong. Kita kalah teruk dalam pilihan raya negeri yang lepas. Dan sudah pasti akan datang kita tidak mau kalah lagi. Kita mesti memikirkan bagaimana untuk bekerja bersungguh-sungguh bersama-sama dengan kawan-kawan komponen agar kita dapat menang di beberapa kerusi dalam Dewan Undangan Negeri. Dan juga mengekalkan kerusi di parlimen kita. Kita pernah menang di Ang Tua Jaya dan juga pernah menang di Tangga Batu. Tangga Batu kita kalah dalam pilihan raya umum yang lepas. Harus ada usaha untuk kita mengambil semula kerusi keadilan Tangga Batu dan mengekalkan kemenangan di Hang Tua Jaya. Sebab itulah dalam konteks ini apa yang saya cuba tawarkan kali ini ialah kita mesti masuk sebagai satu pasukan. Kita bekerja sebagai satu pasukan. Kita clear bahawa pada tahun hadapan, Nazrin, akan ada pilihan raya negeri di peringkat negeri Melaka. So keadilan itu mesti sama-sama memimpin dengan komponen-komponen yang lain dan kita harap anggota-anggota parti dapat sama-sama memikirkan secara serius, secara matang, secara rasional. Kita telah beri peluang kepada pasukan yang lama dulu untuk berbuat sesuatu, tetapi nampaknya dari segi hasilnya tidak meyakinkan. Dan kali ini saya, seperti mana saudara sebut, memang dah daripada awal sejarahnya Melaka dan saya diberi peluang untuk bertanding banyak tempat ni. Kan, yang pilihan raya umum lepas di Bagan Datuk. Kan, banyak tempat. Dah ke Perak pula. Dah ke Perak pula. Jadi apa salahnya saya setelah berdasarkan pengalaman yang banyak di bermata tempat dan sekarang alhamdulillah saya diberikan amanah pula tanggungjawab yang sangat berat untuk bersama membantu Perdana Menteri. So sudah pastilah saya fikir dengan pengalaman, dengan sedikit ilmu politik yang ada, boleh memberikan tawaran yang lebih baik daripada pasukan yang lama supaya pasukan kita ini akan menjadi pasukan yang boleh diharapkan untuk meletakkan keadilan itu kembali ke persadanya sesuai dengan apa yang telah kita lakukan sebelum pada tahun 2018 yang lalu. Baik, jadi kalau dalam konteks yang Datuk Seri mention tadi, iaitu kepimpinan sekarang, ya untuk 5 tahun kebelakangan inilah banyak juga rungutan daripada anggota parti yang mereka mengatakan belum dapat peluang, walaupun Pakatan Harapan ni, right, kerajaan perpaduan ni dah memegang tahta kerajaan, tapi belum dapat lagi contohnya seperti jawatan ataupun kurang kegiatan di peringkat angka umbi dan sebagainya. Apatah lagi seperti mana yang Datuk Seri mention sebelum ni, di mana kerajaan negeri Melaka dipegang oleh UMNO Barisan Nasional. Jadi dalam konteks kepimpinan keadilan memimpin tadi tu, dengan kegiatan anggota parti join sekali untuk ada sort of influence di peringkat kerajaan negeri Melaka ni, what do you say? Bagaimana involvement yang you nak berubahkan tu untuk mencungkil atau menukar persepsi yang telah terjadi dalam angka umbi selama 5 tahun yang kebelakangan ini? Ya, rungutan itu, Nazrin, real. Rungutan yang mana kita bila turun ke akar umbi itu, mereka menyatakan bahawa sekarang sudah jadi kerajaan, kenapa mereka tak ada berikan peluang, kenapa mereka tidak berikan peranan. Dalam erti kata yang lebih mudah, kenapa mereka tidak diberi tempat. Saya selalu buat beberapa kata-kata yang bersifat jenaka lah, bukan benda serius sangat. Tapi saya begitu pada kawan-kawan. Sebenarnya kita ni bukan minta kedudukan, kita minta didudukkan. Jadi poin saya ialah memang rakan-rakan di dalam keadilan, terutama anggota parti dan Tok Jaya di cabang-cabang yang lain dalam negeri Melaka ini, mereka merasakan bahawa sewajarnya apa yang disebut sebagai perpaduan itu, sekarang ni kita gunakan istilah Kerajaan Malaysia Madani, harus mengambil sikap yang terbuka untuk berkongsi jawatan-jawatan yang penting di dalam negeri terutamanya, kerana dalam konteks untuk kita memberikan khidmat kepada rakyat. Bukan jawatan itu nak dimegahkan, tetapi jawatan itu diberikan kita sedikit peluang dan amanah untuk berkhidmat kepada rakyat. Dan saya akui bahawa di bawah kepimpinan yang lama ini, di bawah kepimpinan peringkat negeri dan juga peringkat cabang, nampak seolah tidak ada usaha yang bersungguh-sungguh untuk merungkai permasalahan ini. Kerana kita tahu bahawa hujah yang diberikan oleh
kawan-kawan pimpinan di dalam Kerajaan Perpaduan, terutamanya kepimpinan Datuk Seri Rauf dan sebahagiannya, mereka menyatakan bahawa Kerajaan Negeri Melaka ini diwujudkan sebelum lagi daripada Kerajaan Perpaduan terbentuk selepas pilihan raya umum, Kerajaan Malaysia Madani. Namun saya lihat dari segi kepimpinan Barisan Nasional itu di bawah pimpinan Ketua Menteri, mereka lebih terbuka sebenarnya. Misalnya di bawah dalam kerangka kerajaan negeri sekarang ada exco daripada DAP yang merupakan komponen Pakatan Harapan dan juga komponen Malaysia Madani, Kerajaan Malaysia Madani, komponen Kerajaan Perpaduan. Jadi pada saya di peringkat kepimpinan Barisan Nasional itu jauh lebih terbuka daripada negeri lain di peringkat Melaka ini. Namun saya yakin bahawa perlu ada perundingan demi perundingan. Kan, supaya mereka juga akui dan merasakan bahawa kita serius untuk menjayakan agenda ini secara bersama. Saya lihat Perdana Menteri banyak kalilah turun ke negeri Melaka ini di atas jemputan Ketua Menteri, walaupun Ketua Menteri lain parti kan, tetapi saya lihat ada semacam kemesraan di antara Presiden Keadilan iaitu Perdana Menteri dan juga Ketua Menteri. Jadi sepatutnya kita leverage pelbagai perkara ini ataupun hubungan yang baik ini untuk memastikan agar jawatan-jawatan penting parti, anggota parti itu, kepimpinan parti di peringkat akar rumbi itu diberikan peranan di dalam kerajaan dalam mengisi kemenangan di peringkat kerajaan negeri. Jadi saya fikir sebab itulah saya lebih senang menggunakan taman yang mudah, iaitu keadilan memimpin. Kita nak bawa lebih ramai lagi anggota-anggota parti yang berkaliber, anggota-anggota muda yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai pengalaman, yang mempunyai sijil dan kepakaran masing-masing lah dalam bidang masing-masing. Kerana kita sekarang sudah menjadi sebuah parti kerajaan, bukan lagi menjadi parti pembangkang. Kita mesti mengisi kemenangan ini. Dan untuk memastikan mesej kepada anggota parti yang merungut tadi, yakinlah bahawa antara fokus utama saya dan pasukan ialah sekiranya diberikan amanah dan mandat ini, kita akan bersama-sama merungkai permasalahan ini. Kerana saya yakin ada formulanya. Kan, saya pernah dahulu berada di kedudukan itu. Dan kita lihat ada keterbukaan di peringkat kepimpinan negeri yang setia ada. Jadi sudah pasti yang perlu dilakukan adalah usaha bersungguh-sungguh serta perancangan yang jelas. Misalnya apa sebab perancangan itu? Berapa ramai misalnya daripada kepimpinan parti di peringkat Hang Tuah Jaya misalnya yang bercadang untuk kita isi di peringkat negeri. Kan? Di peringkat daerah, juga di peringkat pusat. Kan? Mesti ada satu perbincangan. Misalnya kita mesti nak kemukakan tokoh-tokoh, orang-orang yang lama dalam parti misalnya yang mempunyai kelayakan. Kadang-kadang ada orang lama dalam parti, dia tidak punya kelayakan akademik, tetapi dia punya kelayakan yang lain. Dari segi kebolehan, kepintaran dia untuk mengurus masyarakat, itu kita beri peranan yang lain. Jadi saya lihat antara perkara yang mungkin kepimpinan yang lama itu terlepas pandang adalah kerana mereka tidak mengusahakan bersungguh-sungguh tentang perkara ini. Jadi saya datang itu insya-Allah dengan sedikit pengalaman untuk memberikan tawaran bagi sama-sama kita menyelesaikan permasalahan ini. Ya. Jadi kalau kita lihat dia punya core masalah dia adalah kurang rundingan untuk anggota-anggota keadilan di peringkat negeri Melaka ni untuk involve sekali dengan pentadbiran kerajaan negeri. Jadi itu mungkin adalah salah satu manifesto Tok Sam kepada anggota-anggota parti yang jika Tok Sam menang jawatan ini dan ini yang akan dilaksanakan. Ada tak selain daripada itu manifesto-manifesto yang mungkin Tok Sam nak ketengahkan untuk menyatakan apa benefit anggota parti akan dapat lagi jika Tok Sam dalam keadaan memimpin negeri Melaka? Ya, itu yang pertama tadi yang saya ulas agak panjang sedikit. Yang kedua itu adalah soal bagaimana parti memberikan latihan yang berterusan kepada anggota. Kerana kita tahu bahawa bisnes parti itu adalah bisnes utama ataupun kerja utama parti itu ialah untuk pilihan raya. Jadi kita akan berdepan nanti dengan pilihan raya negeri pada tahun 2026. Tahun depan. Tak lama dah tu. Tak lama dah. Kemudian kita akan ada pilihan raya umum. Dari segi datanya 2027. Dan bila saya sebut perkara seperti ini, sewajar daripada sekarang itu sudah ada penyusunan yang bersungguh-sungguh untuk memberi latihan kepada anggota parti sampailah ke peringkat akar rumbi. Apa dia latihan yang perlu untuk kawan-kawan di peringkat akar rumbi ini? Pertama saya sebutkan ini latihan pilihan raya. Bagaimana untuk kita berdepan dengan pilihan raya ini? Saya Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi saya kelebihan sedikit.
punya banyak pengalaman bertempur di banyak medan pilihan raya. Kan? Dan medan pilihan raya yang saya tempuh itu bukan mudah-mudah. Giant gila. Semua yang susah. Jadi sedikit sebanyak pengalaman itu boleh saya kongsikan dengan anggota parti sampai ke peringkat bawah. Kerana kita nak lahirkan lebih ramai lagi kader-kader. Anggota-anggota parti yang bukan sekadar mereka seorang ahli politik yang pintar, tetapi juga mampu dan berupaya membuat kerja-kerja di lapangan. Misalnya kerja-kerja mendekati rakyat untuk pilihan raya. Apa lagi selain pelatihan? Yang kedua adalah yang ketiga. Yang pertama tadi saya sebut tentang kedudukan-kedudukan penting dalam kerajaan mengisi kemenangan ini. Yang kedua soal pelatihan kita dalam pilihan raya, dalam kepimpinan, dalam pengurusan. Ramai daripada anggota baru-baru ini mereka baru masuk parti. Terutamanya anggota-anggota muda kita. Dan mereka mungkin tidak ada pengalaman untuk mengurus organisasi. Perlu diberikan suatu pendedahan untuk bagaimana untuk mengurus organisasi dengan baik. Kalau tidak, berterabur. Mesyuarat cabangnya mungkin jarang-jarang sekali. Mesyuarat agungnya mungkin tak pandai nak kendalikan. Jadi perkara-perkara seperti ini menyebabkan kita punya pengurusan parti itu agak lemah. Dan sebab itulah kali ini impian saya dan fokus saya ialah untuk memberikan tumpuan kepada soal pelatihan. Pelatihan pilihan raya. Pelatihan penerangan. Nak beri penerangan kepada rakyat. Sekarang ni penerangan macam kita hari ini. Dalam studio. Buat podcast. Dulu penerangan kepada rakyat di khalayak ramai yang datang 1,000, 2,000 orang, 3,000 orang kan. Berbeza. Tetapi yang akan tengok video ini pastinya ribuan juga. Kalau kena dengan sebaran dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini sewajarnya pimpinan yang lama itu perlu menyediakan peluang-peluang ini. Tetapi tidak ada. Itu yang saya nyatakan bahawa we need to do something. Dan yang terakhir yang penting adalah bagaimana kita ingin memastikan anggota parti di bawah ini akan diberikan amanah dan tanggungjawab untuk menjadi mata, telinga dan juga suara Kerajaan Malaysia Madani. Maknanya kalau di peringkat Hang Tuah Jaya kita ada 10,000 anggota. 10,000 anggota ini pasti kita boleh reach mereka dan memberikan message kepada mereka bahawa ini yang kerajaan telah, sedang dan akan lakukan. Kerana sekarang mereka telah menjadi anggota kepada kerajaan. Mereka harus menjadi mata, menjadi telinga, menjadi suara kerajaan di peringkat Akarumbi. Dan saya memang amat minat benda ini sebab saya pernah ada pengalaman jadi ketua penerangan parti di peringkat pusat. Presiden Datuk Seri Anwar pernah melantik saya sebagai ketua penerangan. Waktu itu saya masih ingat waktu sedang COVID. Dan kami tidak menjadikan COVID sebagai alasan. Setiap minggu saya sebagai ketua penerangan waktu itu menganjurkan program latihan penerangan melalui online. Setiap minggu without fail. Minggu pertama kita buat seluruh negeri Kedah. Minggu kedua kita buat di negeri-negeri lain. Maknanya berdasarkan pengalaman itu saya yakin dengan adanya anggota yang ramai ini 10,000 pada saya sangat ramai. Kalau kita boleh reach 5,000 pun sudah cukup menasabah untuk kita jadikan sebagai satu pasukan penerangan yang kuat supaya di peringkat Akarumbi mereka boleh memberikan penerangan. Dan kalau ada masalah di peringkat Akarumbi, mereka boleh sampaikan terus kepada kita sebagai pimpinan. Dan barulah ada hubungan interaksi yang baik antara anggota parti yang duduk di dalam masyarakat dan kemudiannya menjadi ejen untuk memberikan penyebaran maklumat kepada kumpulan-kumpulan mereka. Saya yakin daripada 5,000 anggota parti yang mungkin kita boleh reach, itu sudah pasti Facebook mereka saja paling minimum pun 1,000 orang. Kalau mereka start posting dalam Facebook, share. Kalau pula ada yang TikToknya, ada pula Instagram, Reel sebagainya. Saya yakin di peringkat Hang Tuah Jaya, mesej kerajaan itu pasti akan sampai ke mereka Akarumbi. Jadi ini impian saya dan pasukan untuk kita sama-sama revamp balik parti. Dan Alhamdulillah kita bersyukur kerana dalam Parlimen Hang Tuah Jaya pun kita ada ahli parlimen. Saudara Adam Adli yang juga timbalan Menteri Belia dan Sukan. Jadi perlu juga kita co-op beliau untuk minta beliau bantu juga untuk program-program khusus mengenai belia di kawasan Hang Tuah Jaya. Jadi dalam konteks yang Datuk Seri mention tadi berhubung direct kepada pimpinan, iaitu Akarumbi dapat berhubung dengan pimpinan. Cuma saya nak sharekan sedikit juga daripada apa yang kita gather. Rungutan juga daripada banyak rungutan ni. Jadi mereka mengaitkan dengan pimpinan parti yang di mana sekarang ini diberikan amanah dalam jawatan tertinggi, contohnya menteri, timbalan menteri dan lain-lain. Jadi Akarumbi merasakan kurang keprihatinan kepada mereka. Jadi ataupun kepada anggota lah,
Bagaimana Tok Sam melihat perkara ini? Kalau tak dapat diselesaikan sepenuhnya, macam mana nak dikurangkan the gap tu? Ya, itu pun saya dengar juga rungutan di bawah ni apabila pimpinan utama parti yang menjadi menteri, kita faham bahawa menteri dan timbalan menteri ni mereka mempunyai jadual kesibukan yang pada kita sangat sibuk lah. Saya yakin kerana Datuk Seri Anwar pun kita tahu dari segi jadual beliau program memang sentiasa padat. Saya yakin menteri-menteri pun ikut jejak langkah yang sama. Namun satu benda yang harus kita belajar daripada Perdana Menteri, walaupun sesibuk mana sekalipun, beliau itu sentiasa cakna kepada anggota-anggota parti di bawah. Apatah lagi sekarang ni beliau memimpin kerajaan perpaduan juga dengan anggota-anggota parti komponen yang lain. Untuk Parti Keadilan saja saya nak beritahu pada Saudara Nazrin, untuk juga semua kawan-kawan anggota parti. Beliau sebagai Presiden Keadilan tidak pernah miss mesyuarat MPP setiap bulan. Sibuk macam mana pun. Mana? Davos, United Kingdom, California, mana lagi? New York. Setiap bulan mesti ada mesyuarat parti. Jadi kalau kita di peringkat cabang, tak boleh membuat mesyuarat parti sebulan sekali, saya ingat laih sangatlah. Lemah sangatlah. Kalau saya lah diberi peluang jadi ketua cabang, saya mesyuarat setiap 2 minggu sekali. Kerana kalau Presiden boleh mesyuarat sebulan sekali, takkan kita kena mesyuarat sama level dengan Presiden. Kita mesti mesyuarat lebih banyak lagi daripada Presiden untuk mengatur program di peringkat akar umbi. Jadi pada saya fikir untuk kita selesaikan rungutan ini, caranya ialah untuk cabang itu sendiri berhubung terus dengan pejabat menteri atau pejabat timbalan menteri. Misalnya apa? Menulis surat menyampaikan bahawa sekian-sekian tarikh kita ada program yang kita minta menteri dapat turun. Maknanya perlu ada interaksi. Bukan sekadar menteri saja yang diharapkan untuk menyantuni akar umbi ini. Kita pemimpin di peringkat akar umbi juga harus cari jalan untuk menyantuni menteri. Misalnya, apa yang kita boleh buat ialah kita aturkan apa dipanggil sebagai takwim program sepanjang tahun. Kan? Kita kena cabang punya banyak masa berbanding dengan menteri kan. Betul. Kita boleh senaraikan menteri-menteri keadilan berapa ramai. Timbalan-timbalan menteri keadilan berapa ramai. Dan juga susah politik berapa ramai. Jadi yang ini katalah kita ada lebih dalam 20 orang. Jadi kita atur. Kalau 20 orang ni Nazrin, satu bulan kita boleh organize 2 program. 2 kali 12, 24 orang. Kita boleh cari setiap minggu, 2 minggu sekali itu ada pimpinan yang turun. Jadi kita tulis surat untuk mereka hadir program rakyat dan kemudian buat program parti. Program rakyat satu, hadir program parti. Jadi pada saya, ini satu perkara yang boleh kita lakukan secara bersama-sama dan tersusun dan kemas. Kerana ini merupakan suatu pendekatan yang saya sifatkan pendekatan menang-menang. Kita pun ada usaha, menteri pun juga ada usaha. Jadi problem kita sekarang ialah kita harap menteri turun jumpa. Kadang kita tahu schedule menteri dia padat dan kita pula tak reach out. Di situlah berlaku miscommunication. Saya juga appeal juga kepada menteri-menteri dan timbalan menteri dan mereka yang berada di kedudukan yang tinggi dalam kerajaan sekarang ni, kalau turun ke satu tempat, santunilah pimpinan paling tidak pun, ketua cabang, kan, ketua-ketua wanita, pemuda, apa salahnya untuk kita sama-sama buat kerja ini secara jemaah. Jadi insya-Allah Nazrin, saya clear sebenarnya apa yang ingin saya lakukan. Saya tahu beberapa rungutan ini penting dan perlu kita santuni. InsyaAllah kita akan sama-sama cari jalan. Dan cumanya ialah seperti mana yang Saudara Nazrin sebutkan tadi peringkat awal, saya masih lagi calon. Belum menang lagi lah. Jadi kita minta rayuan lah kepada anggota untuk beri peluang. Tok Sam ni did mention tadi memang terkenal dengan susun kemas. Cuma soalan seterusnya berkenaan dengan susun kemas ni. Sekarang ni pemuda dah disusun, wanita dah disusun, AMK dah disusun. Perancangan ni dah teliti sangat ni. Dah sedia nak menang ke macam mana ni Tok Sri ni? Sebab saya pernah kalah. Dan anggota parti, I'm appealing to you, saya merayu pada saudara-saudari untuk beri peluang pada pasukan keadilan memimpin untuk berkhidmat untuk 3 tahun. Tak puas hati, 3 tahun lagi tukarlah. Ini saya nak cerita daripada hati ke hati lah. Terutama kepada anggota parti. 2022 saya buat keputusan untuk bertanding di cabang Hang Tuah Jaya selepas saya ingat saya sejak berapa lama saya pegang menjadi ketua cabang di Jasin. Kerana Jasin tu fort kita kan.
Jasin nanti tempat di mana parti itu diasaskan, kan. Ya. Jadi saya ambil keputusan untuk menjaga Jasin sebagai ketua cabang, ketua keadilan Jasin itu. Walaupun saya menjadi ahli parlimen di Hang Tuah Jaya, di Bukit Kata kepada Hang Tuah Jaya. Tapi tak apalah. Pada saya nak pastikan kubu kita ni kita jaga dengan baik. Namun pada tahun 2022 itu saya dan kawan-kawan ambil keputusan elok kalau kita hijrah dan bertapak di Hang Tuah Jaya setelah 2 penggal. Kerana kita tengok di Jasin sudah ada tokoh-tokoh lain yang kita boleh naikkan. Jadi saya hijrah dan sebab itu saya bertanding. Dan ketika saya bertanding itu saya sebagai ahli parlimen. Saya sebagai ahli parlimen Hang Tuah Jaya. The sitting ahli parlimen. Dan saya juga sebagai ketua penerangan parti. Dan mungkin ketika itu saya buat beberapa kesilapan untuk tidak mengurus dengan baik. Menyebabkan anggota parti tidak beri peluang kepada saya untuk menjadi ketua cabang di Hang Tuah Jaya. Dan sebab itu kali ini Nazrin saya ambil keputusan untuk tidak take things for granted, tidak ambil mudah. Ya. Saya tahu waktu pemilihan ini persepsi anggota itu mungkin berubah, harapan mereka mungkin berubah. Tapi kali ini yang bagusnya apa? Kerana saya pernah kalah dan kali ini the incumbent ketua cabang, mana ketua cabang sekarang ni telah pun menjadi pengurusi Keadilan Melaka. Jadi maknanya mereka pemimpin ini telah menjadi ketua cabang, juga telah menjadi pengurusi Keadilan Melaka. Dan anggota boleh menilai. Begini track recordnya, begini kemampuan dia. Kan? So, pada saya tidak mahu ulas banyak tentang hal ini. Pemilihan ini sama macam pilihan raya umum. It's a matter of choice. Siapa yang sesudah nak pilih. Dan kita boleh letak atas meja ini, bandingkan track record. Kan? Antara track record saya daripada 2009 saya pimpin sehinggalah 2018, 9 tahun. Dan pasukan lawan saya yang pernah dapat juga peluang memimpin, pernah juga memimpin cabang. Jadi kita tahu, kita boleh nilai. Sebab itulah saya dan pasukan kali ini kita buat betul-betul kerja kemas-kemas. Saya susun sampai ke peringkat jawatan kuasa, kita bincang runding elok-elok. Majoritinya merupakan pimpinan-pimpinan yang lama, baru pun ada, kan? Apatah lagi di peringkat sayap pemuda, mereka adalah tokoh-tokoh yang akan datang. Saya ada ramai anak-anak muda yang hebat dalam pasukan saya. Saya selain daripada ketua pemuda, saya ada timbalan ketua pemuda, saya ada naib ketua pemuda dan beberapa AJK yang lain. Ada juga yang jadi imam. Yes, ada juga yang seperti mana saudara Arif, ya, AJK cabang saya pemuda. Sekarang ni dia ketua penerangan. Dia khidmat dengan kepimpinan sekarang, tapi dia pilih untuk sama-sama saya. Saya sangat-sangat hargai kerana mereka melihat sendiri. Kerana saya tahu di peringkat anggota ni, mereka mahukan apa? Mereka mahukan agar pengalaman yang kita ada ni dikongsikan. Dan mereka tu diambil sebagai pasukan kerja. Bukan sebagai pasukan arah. Mana arah buat? Arah buat tak boleh. Kan? Kita anggota parti yang lama dalam perjuangan ni, kita sama-sama sebagai satu pasukan. Kita berjuang. Kan, sama-sama. Sebab itulah saya nyatakan pasukan saya ini dipanggil sebagai keadilan itu kita memimpin. Kita sama-sama memimpin. Dan semua sayap-sayap, termasuk sayap wanita, Puan Eliza. Itu orang lama. Waktu mengurus 2018, saya sebagai timbalan menteri waktu itu, beliau menguruskan program-program di lapangan. Sudah pastilah ada yang suka, ada yang tidak suka. Ini biasa dalam politik. Tetapi kali ini yang kita nak tawarkan itu adalah khidmat. Dan kita semua punya track record. Jadi nilai track record kita. Dan kali ini saya seperti saudara sebut, saya very detail. Saya uruskan betul-betul pasukan ni. Mudah-mudahan kita hidangkan ini menu yang baik. Kita hidangkan ini makanan yang baik. Jadi mudah-mudahan ianya akan dapat tarikan. Dan jadi signal-signal tu dah ada dah. Seperti mana Tok Sam mention, seperti saudara Arif yang bersama dengan incumbent sebelum ini sekarang percaya kepada your leadership. Untuk bersama-sama dengan Tok Sam untuk menjayakan. Tapi seperti mana yang Tok Sam mention tadi tu, tak suka 3 tahun tu kalah leadership. Betul. So, adakah kalau na'udzubillah min zalik jika ia berlaku kepada Tok Sam, adakah Tok Sam akan mengundur dengan hati yang terbuka? Saya percaya bahawa dalam parti kita letakkan satu had. Ini maksudnya mana-mana pemimpin itu dia ada 3 penggal. Kan? Jadi sama ada kita suka ataupun tidak, 3 penggal tu maksimum.
jawatan ni pada saya bukan satu benda yang nak dibanggakan lah. Selalu Perdana Menteri kita, Presiden Parti ajar, jawatan ni bukan tashrif. Bukan tashrif, bukan satu benda yang kita nak seronok, banggakan. Oh, aku ketua cabang. Lepas ni aku nak jadi apa pula kan? Tidak. Tetapi merupakan taklif ataupun tanggungjawab. Jadi saya harap kita dapat sama-sama hayati pesan-pesan yang baik daripada Presiden bahawa jawatan ini satu tanggungjawab. Jadi kita laksanakan tanggungjawab dengan baik. Dan bila kita tengok bahawa tanggungjawab itu tak dapat dilaksanakan, maka kita juga punya tanggungjawab untuk memperbetul keadaan dengan menawarkan kepimpinan yang lebih baik. Baik. Jadi kita dah dengar dah berkenaan dengan cabang Hang Tuah Jaya ni. Saya just nak cungkil sedikit soalan kepada Datuk Seri berkenaan dengan persepsi Tok Sam kepada cabang-cabang lain. Persediaan mereka menghadapi pemilihan parti ini. Macam mana Datuk Sam? Ya. Melaka ni Nazrin, negeri kecil. Ada 6 saja cabang. Tapi negeri kecil ni, semangat mereka untuk menawarkan khidmat ini, pada saya sangat luar biasa. Saya tabik lah, saya salut. Masjid Tanah, berlaku pertandingan 2 penjuru. Di cabang Masjid Tanah. Di Parlimen, di cabang Jasin, berlaku 2 penjuru. Di Hang Tuah Jaya, 2 penjuru. Kota Melaka, 3 penjuru. Di Tangga Batu, 3 penjuru. Alor Gajah, 2 penjuru. Maksudnya semua cabang itu ada pertandingan. Pada saya ini pertandingan yang sihat. Saya selalu sebutkan bahawa ini pertandingan persahabatan. Kita bertanding bersama-sama kawan-kawan. Dalam keadilan ada slogan, lawan tetap lawan. Walaupun dengan kawan. Tapi bukanlah lawan itu, lawan sampai kita nak memecahkan, tidak. Saya nak juga pergi pesan kepada kawan-kawan di peringkat akar umbi ini. Terutama anggota-anggota dan kawan-kawan saya lah. Kebanyakan mereka dah senior lah dalam parti. Kita berlawan ni janganlah sampai nak memasang muka. Berlawan ni janganlah sampai kita nak memecah belahkan parti. Tidak. Besok kita jumpa lagi. Kan? Maksudnya kalau 12 hari bulan dia bertanding, katalah kalah. 13 bulan jumpa lagi. Ada open house dan sebagainya. Jadi pada saya, kita mesti jadikan perlawanan sebagai satu perlawanan persahabatan. Perlawanan untuk menawarkan siapa yang lebih baik. Kerana akhirnya apa yang penting? Yang penting itu adalah parti. Parti ini adalah platform. Parti ini yang diperjuangkan sejak tahun 1999 itu harus diletakkan di persada. Saya lalui banyak kali pengkhianatan. Saya lalui banyak kali pemimpin besar yang meninggalkan parti. Dan banyak benda yang saya belajar. Antaranya adalah kesetiaan. Antaranya adalah kesabaran. Antaranya adalah untuk memikirkan satu jalan yang damai bagi merungkai pelbagai masalah. Mana ada parti yang tidak ada masalah? Semua parti itu punya permasalahan. Tetapi kalau kita meletakkan kepentingan parti mengatasi segala-galanya, ianya akan jadi satu jalan damai. Sebab itu pada kawan-kawan di cabang-cabang lain, saya percaya mereka juga bersungguh-sungguh sekarang sedang berkempen. Ada ini macam suasana pilihan raya lah. Kan? Reach out the voters, get out the votes, kan? Hantar risalah ke rumah-rumah, hantar message ke telefon masing-masing. Terima semua dengan baik. Kemudian kita buat penilaian. Pasukan mana yang kita nak sokong. Kerana kita bukan majoriti yang mengundi kali ini adalah merupakan anggota parti sejak tahun 1999. Mereka telah lihat banyak kali. Mereka boleh tahu pun. Yang ini mereka boleh tahu. Yang ini dia kadang-kadang datang mesyuarat lambat. Yang ini datang program cepat. Mungkin kita sudah kenal. Kita sebagai satu keluarga tau. Jadi pada saya, pesan saya satu, jaga persahabatan kita. Pilih pasukan yang kita rasa boleh memimpin. Sebab kali ini, insya-Allah kita akan bekerja bersungguh-sungguh selepas pemilihan parti ini sesuai dengan apa yang Presiden harapkan. Biarlah pemilihan ini menjadi satu pemilihan yang memperkokoh parti, dan selepas itu we will hit the ground and running. Sebab kita nak hit the ground and running ni, kita nak buat persiapan yang lebih baik untuk berdepan dengan pilihan raya negeri. Baik. Tok Sri, saya rasa kita dah agak lama bersembang. Soalan terakhir ni, soalan panas sikit. Jadi soalan terakhir cerita panas. Kan. Jadi kalau kita dengar sendiri daripada kata-kata Tok Sri tadi dengan slogan lawan tetap lawan. Tapi Tok Sam sendiri adalah antara suara awal yang mengatakan jawatan presiden dan timbalan presiden tidak perlu dipertandingkan. Ini dah
Lain daripada lawan tu tak lawan ni. Macam mana tu, Tok Sam? Ini tak ada kaitan dengan Tok Jaya. Dia soal presiden timbalan presiden ini. Ya, saya antara orang yang paling awal berikan pandangan seperti itu. Yeah. Dan tentulah saya beri pandangan itu berdasarkan apa observation saya, apa penelitian saya tentang apa yang diharapkan oleh Presiden dan juga Perdana Menteri, juga Timbalan Presiden, juga Menteri Ekonomi. Dan itu adalah suatu hasrat, kan, satu pandangan. Dan pandangan itu asasnya apa? Asasnya ialah kita merasakan bahawa dalam parti sekarang ini kita sedang bergerak dalam satu kekuatan, ketumbukan bersama untuk mengisi kemenangan itu. Mengisi kemenangan ini banyak tugasan yang kita lakukan. Misalnya untuk mengemukakan dasar-dasar yang baik. Melaksanakan dasar-dasar tersebut. Dan memikirkan apakah natijah yang akan lahir daripada dasar-dasar yang telah kita umumkan. Perdana Menteri telah umum banyak program. Begitu juga menteri-menteri yang lain. Banyak program mereka. Dan tentunya kita mahukan program-program ini mencipta kejayaan kepada akar umbi, kepada rakyat. Dan akhirnya rakyat itu dalam pilihan rakyat akan datang, akan beri peluang kepada kita sendiri lagi. Dan ianya atas asas itulah saya memikirkan elok kalau Presiden dan Timbalan itu tidak ada pertandingan. Kita rundinglah secara baik. Kerana bila berlaku pertandingan, katalah ada perlawanan di peringkat Timbalan Presiden, sudah pastilah akan ada sedikit cala bala yang berlaku. Dan tentunya akan ada sedikit gugatan terhadap usaha kita untuk memperkemas pasukan. Tetapi saya tidak boleh menghalang. Saya perlu nyatakan hari ini, saya tak boleh menghalang. Kalau ada akar umbi yang ingin melawan, kita tidak boleh halangi, dia parti demokrasi. Dan ini adalah hanya satu pandangan, satu hasrat supaya paling tidak pun akar umbi dapat memikirkan secara tuntas, secara munasabah. Betul tidak pandangan ini? Tetapi saya percaya anggota parti ini mereka telah lalui pelbagai episod dalam parti. Kita pernah berada di peringkat paling bawah dalam keadilan pada tahun 2004. Kita pernah berada sekarang menjadi kerajaan. Di tengah-tengah itu pelbagai episod dengan pengkhianatan dan sebagainya. Dan tentulah ini akan menjadikan parti kita dianggotai oleh anggota-anggota yang matang. Itu adalah pandangan saya. Saya fikir Presiden baru ini ada berikan pandangan yang kurang lebih sama. Tapi Presiden juga meletakkan bahawa tertakluk kepada kehendak anggota. Kalau ada esok Nazrin ke nak tawar diri, kita tak boleh menghalang. Kita tak boleh ambil tindakan disiplin kepada saudara Nazrin sebagai anggota keadilan di Tambun untuk melawan Timbalan Presiden. Kita tak boleh. Kan? Tetapi pada saya itu adalah satu pandangan, hasrat yang saya fikir elok kita sama-sama wacanakan. Mudah-mudahan kita boleh jadi satu jalan yang terbaik. Ya. Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujungnya, Datuk Seri. Terima kasih dapat meluangkan masa dan juga share pandangan-pandangan ini kepada especially ahli-ahli ataupun anggota-anggota parti untuk memberikan penerangan untuk pemilihan yang tak lama lagi, Datuk Seri. Hati dah mungkin dah dudak-dudak lagi ke dah biasa dah kot. Saya haraplah kawan-kawan boleh bagi peluang lah. Kita mengundi ni 8 pagi tu. 12 hari bulan April, hari Sabtu ini sampai pukul 5 petang. Jadi dia 8 jam saja. Jadi saya harap kawan-kawan boleh manfaatkan telefon ini untuk seawal pagi mungkin buat apa yang perlu. InsyaAllah kita akan sebarkan nanti step by step apa yang perlu dilakukan. Kerana seingat saya di Hang Tuah Jaya yang mengundi secara fizikal, mana hadir ke tempat pengundian itu hanya kurang lebih dalam 15 orang saja. Oh, sedikit. Yang lain itu adalah semua melalui telefon. Saya sangat berbanggalah kerana keadilan ini sangat ke depan, terutama dalam membuat pengundian melalui dalam talian. Jadi pergilah mana-mana pun rumah terbuka, makanlah di mana-mana sekalipun. Kan, yang penting luangkan dalam 5-6 minit untuk mengundi calon nombor 2 dan pasukan nombor 2. Terima kasih. Baik. Terima kasih sekali lagi, Datuk Seri. Sama-sama. Thank you for your time. Dengan itu, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian sahaja daripada saya, Nazrin Kamal, bersama Datuk Seri Syamsul Iskandar bin Muhammad Akin.